Dia duk kira sakau. Seorang pun dia tak cari. Siapa dia sakau? Tunjuk bagi dah. Berapa orang dah dia dakwa kerana sakau? Tak ada, tuan-tuan. Dia ligan Tun Daim. Sampai Tun Daim meninggal pun kes duk jalan lagi. Pelik aku Denny tak tahu. Kan? Padahal surat khabar lu hari-hari keluar. Macam-macam surat khabar keluar. Takkan dah tak tahu dah dia didakwa? Kes apa? Dana Wibawa. Kes Wan Saiful. Banyak lagi kes lah. Macam-macam kalau setakat pemimpin pembangkang ni. Kan? Macam-macam. Jadi, pelik juga aku. Sampaikan kes Daim pun dia tak tahu. Dah didakwa ke belum. Ni apa ni? Ni. Nampak? Anak dia. Ada anak tak nak balik-balik pun ada. Tak tahu mana. Kan? Sampai terpaksa. Pihak berkuasa blacklistkan dia. Keluarkan warrant. Takkan tak tahu. Alamak. Lagi satu, kes arwah Daim itu dah ada bukti, dah ada ni. Jadi, yang kita nakkan adalah pulangkan balik duit tu kepada negara. Supaya duit itu boleh masuk balik ke dalam poket negara dan digunakan untuk kebaikan rakyat. Sebab tu masih berjalan kes ni. Bukan kira dia ada atau tak ada. Kita bukan benci pada tusuk tubuh. Kita nakkan keadilan. Jadi wang tu kembalikan. Kita nak dapatkan balik wang tu sebab duit wang itu adalah milik rakyat. Kena kembalikan kepada rakyat. Sebab itulah perjalanan kes ni panjang. Faham? Allahu Akbar. Sebab tu jangan baca harakah je. Baca semua surat khabar. Baru nampak. Baru terbuka minda tu. Kalau ramai yang belum dijatuhkan hukum, aku setuju. Sebab itu menunjukkan bahawa pihak Max ini tidak campur tentang urusan mahkamah. Biar mahkamah yang tentukan berdasarkan kepada bukti dan juga perbicaraan di dalam mahkamah. PMX tak ganggu. Sebab itulah banyak kes masih lagi dalam proses perdebatan ataupun pembuktian di dalam mahkamah. Kalau PMX campur tangan, tak lama. Kes tu sekejap je dah selesai. Mesti ada yang dah kena penjara. Ini membuktikan PMX menjalankan tanggungjawabnya dengan jujur dan ikhlas. Dengan penuh tanggungjawab. Dan juga tidak ada sifat dendam kepada musuh-musuh politik beliau. Faham?